Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita pada trip kali ini. Trip bersama MEG. Kita akan pergi ke Pulau Redang day trip. Let's go. Semua selamat sampai ke destinasi dan pulang juga. Pada Cik Wan, dia lagi nak pergi. Come on. Best. Nama saya Awin. Untuk petugas malam ni, bersama saya dengan malam ni iaitu Emma. Okey. Pagi ni tuang ramai-ramai bersiap-siap semua ni. Kita nak pergi ke Pulau Redang day trip sama dengan penganjur kali ni adalah MEG Venture. Suasana pagi di Setiu. Sana ke kuih okey ke? Aku nak semak. Tadi dah semak. Kuning ke nasi kuning? Kawan kita ni ada masalah sikit nak makan. Terengganu dia punya remain ke? Orang yang dah bagi makan, bedal je lah. Bedal je. Hantam sajalah. Makan dulu. Sini pesennya ikan bilis kacang tak ada. Dia sekali. Kita dah pun sampai di jetty untuk naik bot. So kita tunggu dulu sementara menunggu juru bot sampai. Okay guys, pagi ni kita akan terus ke Pulau Redang day trip. Seharian kita merayap-rayap di tengah laut di Pulau Redang mencari ikan dan juga penyu. Sekarang berada di jetty kan ni. Kita tunggu bot untuk membawa kita ke sana. Kita akan gunakan 2 bot. Masuk bang. Bridging dulu bang. What's up guys? Hi, welcome back. Welcome back. Okay, kita nak pergi mana ni, Cik Awin? Kita nak pergi ke Pulau Redang. Okay, hari ni trip bersama MEG Ventures. Ramai 33 orang. Kita akan ke Pulau Redang. Day trip. Day trip. Yeah.
Pulau Redang. Okey, kita dah nak naik bot untuk trip ke Pulau Redang. Kita bersama dengan Nazira Saleh. Hi guys. Welcome to my vlog. Apa pun, kita akan pergi ke Pulau Redang untuk mengatasi ikan-ikan yang ada dalam sana tu. Kita tangkap. Zas. Perjalanan dari JT untuk sampai ke 7 checkpoint Pulau Redang ambil masa lebih kurang dalam 45 minit ataupun sejam lebih kurang lah untuk kita sampai ke sana, sambil kita dihidangkan dengan pemandangan indah pulau-pulau di sekitar sebelum sampai ke Pulau Redang. Kita akan sampai ke checkpoint yang pertama, iaitu checkpoint Elok dalam. Tolong dalam. Atas tertebih. 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 Okey, checkpoint pertama kita ni kita nak buat water confidence. Okey. Kita dah sampai. Ini di belakang Pulau Redang. Belakang Pulau Redang. Okey, mana dia dapat Google boleh. Tabuk sendiri dia. Bocor ni. Sekarang ni kita buat water confident. Water apa bang? Water confidence. Pak. Pakai dalam nak meyakinkan diri bermain dalam air. Kalau tak yakin tak boleh main dalam, tak boleh pergi. Pasal sini tempat ATM. Lepas ni semua ada dalam. Semua di dalam. Sila masuk dalam air anak-anak semua. Cikgu Diana. Ya, Cikgu Diana. Kita sekarang berada di belakang Pulau Redang. Pulau Redang ni. Tengok pasir. Pasirnya putih. Baju tu boleh pegang? Jangan pegang. Oh, jangan pegang. Jangan pegang nanti hilang. Oh, tengok je lah. Rasanya sungguh terharu dapat berjumpa dengan si penyu. Besar bertang gergasi. Apa perasaan Cik Awi? Apa perasaan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami berada di Pulau Redang, tempat trip yang kedua untuk tempat banyak ikan. Tadi tempat pertama kita tengok tempat turtle, tempat berenang, berpeluk, bagi makan, sotong. Memang real lah dalam sejarah kehidupan kita orang ni. Dapat jumpa dengan penyu sebelah aja. Sekarang kita berada di tempat trip yang kedua, tempat ikan. Macam ikan ada. Berebut-rebut semuanya. Cik Wan bila lagi sampai sini, Cik Wan? Cik Wan, bila lagi datang ke sini? Ini tempat yang terbaik untuk tempat yang beristirahat pada family. Apapun, kita enjoy, kita layan ikan-ikan di sini, bagi makan. Dah. Di checkpoint yang ketiga. Tengok ikan yang begitu banyak sekali. Lagi kita akan pergi checkpoint yang keempat. Padang. Kita di mana? Kita di Redang. Okey, sekarang kita lepak pulau untuk makan tengah hari. Okey. Makan. Okey, lah okey. Nak mencari harta. Ain okey. Oh, Banyak mantap tu baba. Ain okey. Selepas makan tengah hari, kita bergerak semula untuk ke lokasi yang seterusnya, CP5, iaitu Pulau Maldives. Sekarang ni kita berada di lokasi yang seterusnya, lokasi pantai Maldives, Pulau Redang. Ini adalah batu karang di sini. You love me like a chip. Kalau Kalau you can see
ikan limau. Attention please. Dah suka tu baba tu. Dia tahu ni tu baba lepas. Sabarlah. Kita bagi ikan limau makan. Dia tak heran nak mati lah. Checkpoint kita berakhir. Kita ikan. Tapi ikan pun lagi kenyang. Buat tak tahu je. Ada? Betul. Betul. Betul.
Sana nak jauh daripada bawah. Kalau dah dua orang tekan, Satu, dua, tiga. malah kalau rekod depan. Baru tadi aku tak masuk. Janji aku masuk. Alhamdulillah berakhir sudah day trip kita orang ni di Pulau Redang. Sudah perjalanan balik kami ni, kami terpaksa menghadap pula situasi di mana muaranya cetek dan bot tak boleh masuk ke dalam untuk turunkan kami di jeti. So kami terpaksa tolak bot ramai-ramai. Apapun kami semua happy. Terima kasih MAG atas trip ini. Jumpa lagi korang semua di trip yang akan datang. MAG di mana? Di mana saya?